Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG MKIK, peneraju kecemerlangan guru bertaraf dunia, dan salam sejahtera kepada saudara Luqman. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan kolaborasi video yang bertajuk Kolaborasi Digital Bersama Rakan Lokal Memperkasa PDPC Abad ke-21. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Luqman atas kesudian untuk bersama saya dalam temu bual ataupun kita bicara santai lah pada petang ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ifan Muizzuddin bin Mazlan, pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Saya dapati kita dua mengikuti dua kursus yang sama, iaitu GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital dan juga GKEB 1072 iaitu Kemahiran Belajar. Jadi saya dapati kedua-dua kursus ini dapat membantu saya untuk memahami apakah itu kepentingan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran abad ke-21. Baiklah, saudara Luqman, boleh anda memperkenalkan diri? Okay. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi nama saya Nur Luqman Al-Syafiq bin Saad dan saya berasal dari Perlis, sama seperti saudara Irfan Senang. Jadi saya juga berumur 19 tahun dan saya belajar di IPG Kampus Kota Baru Kelantan. Saya juga sedang mengikuti kursus yang sama dan amat teruja kerana saya diberi peluang untuk berkolaborasi bersama rakan saya Irfan dalam projek ini. Jadi kolaborasi ini merupakan sebahagian daripada inisiatif kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB yang menekankan pembelajaran berdiri, kolaboratif dan kreatif. Terusnya, Irfan. Okay. Baiklah, untuk makluman saudara, tujuan utama kolaborasi ini ialah untuk berkongsi apakah itu amalan terbaik PDPC digital yang telah kami pelajari dan juga apakah perkara yang telah kami aplikasikan di dalam bilik darjah. Selain itu, kami juga ingin melihat bagaimana guru-guru daripada IPG yang lain, bagaimana mereka menerapkan kemahiran teknologi dalam PDPC harian mereka sendiri. Okey, betul tu. Jadi kolaborasi kami ini juga memberi peluang kepada kami untuk bertukar idea, mengenal pasti perbezaan amalan, dan kami juga saling memberi inspirasi dalam macam seperti kita nak menyusun strategi pembelajaran digital yang lebih menarik, efisien dan juga mesra murid. Okay, jadi macam dekat IPG saya ni kan, antara aplikasi utama yang sering kami gunakan macam kami gunakan Padlet, Google Slide, lepas tu Nearpod yang bersifat interaktif lah kan. Jadi kami juga digalakkan untuk membina bahan pembelajaran yang interaktif, macam kuis ataupun simulasi yang menggunakan workbook semasa macam nak buat present ataupun menyampaikan tajuk-tajuk persembahan. Menarik juga apa yang dijalankan dekat IPG kampus anda. Macam banyaklah aplikasi-aplikasi yang digunakan supaya menjadikan pembelajaran tu jadi lebih menarik kan. Macam betul. Dekat kampus saya, kami ni banyak gunakan aplikasi Quizizz dan juga Canva. Macam kita tahu, Canva ni memang sedia maklum digunakan untuk membuat slide pembentangan dalam kelas, nak bentang tutur, IPM, dan juga kadang-kadang kita guna untuk buat poster kan. Jadi, saya dapati penggunaan aplikasi Canva ni sangatlah menarik untuk kita menghasilkan infografik dalam PDPC harian kita. Selain itu, Quizizz juga sangat berguna untuk kita membuat penilaian secara formatif dan juga macam gamifikasi. Maksudnya kita melibatkan permainan di dalam aplikasi Quizizz tersebut. Jadi macam yang kita tahu, murid ni suka perkara yang menyeronokkan macam permainan, dan juga saya pula dapat melalui aplikasi Quizizz ni saya pula dapat melihat laporan prestasi mereka, markah-markah mereka, apakah prestasi naik turun mereka di dalam bilik darjah. Jadi saya dapat maklumat tersebut dan dapat melakukan refleksi tentang apakah penambahbaikan yang boleh saya lakukan untuk memastikan kecemerlangan murid tersebut dapat dijamin. Jadi saudara pula bagaimana?
Okey, macam yang Irfan tercakap tadi kan, saya setuju. Macam kita menerapkan gamifikasi kan dalam pembelajaran supaya kita dapat attract murid untuk belajar, supaya mereka lebih berminat untuk belajar. Okay, macam saya pula, saya juga suka macam menggunakan aplikasi Canva sebab aplikasi ni dia mudah. Lepas tu dia ada banyak template-template yang menarik dan lengkap. Macam kalau kita nak cari template kartun, senang kan. Lepas tu saya juga pernah menghasilkan macam infografik bertajuk langkah untuk menjawab soalan kebat supaya yang dilakukan untuk murid-murid tahun 6. Dan bagi pendapat saya, ia lebih menarik daripada kita macam, lebih menarik lah kan, slide ada gambar-gambar menarik, ada gambar-gambar kartun, berbanding sekadar teks macam dalam buku teks. Ya, betul. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, sebenarnya banyak je lagi kan platform-platform digital yang kita selalu guna. Sebagai contoh, kita mesti akan guna Google Form. Jadi Google Form ni dia boleh dijadikan sebagai quiz ataupun nak isi maklumat-maklumat peribadi kita, dan juga boleh dijadikan sebagai platform untuk kita menjawab sesuatu peperiksaan secara dalam talian kan. Jadi bagi saya penggunaan Google Form ni dapat membolehkan kita untuk berfikir secara kreatif dan juga bagaimana kita menyumbang idea dalam masa yang nyata. Jadi hal ini sangatlah sesuai dengan prinsip learning partnership yang telah dinyatakan di dalam Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Memakna ataupun KPPP. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada cabaran dan juga solusi PDPC secara digital. Baiklah, Luqman, apakah cabaran utama yang anda hadapi ketika anda melaksanakan PDPC di kampus anda? Okey, baiklah. Macam kita tahu, setiap perkara yang kita terapkan ni mestilah ada cabarannya kan. Tak semua yang perfect. Jadi, macam cabaran utama bagi kami, contohnya ialah kekangan internet. Terutamanya untuk pelajar-pelajar di luar bandar, macam kawasan kampung, kawasan pedalaman kan. Sebab mereka kurang mendapat capaian internet. Jadi, kadang-kadang ada juga pelajar yang tak dapat akses video atau aplikasi dalam talian yang berat. Macam nanti kita nak buat gamifikasi kan, tapi disebabkan tiada capaian internet, jadi pelajaran itu tidak dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Betul. Macam Irfan juga mesti ada cabaran yang dihadapi kan. Jadi boleh saya tahu apakah cabaran yang dihadapi oleh Irfan? Baiklah, untuk pengetahuan Luqman, sebenarnya kekangan capaian internet ni merupakan cabaran yang sangat common lah kita biasa hadapi. Tak kira lah kita berada di kampus ke, kita berada di rumah. Macam apabila kita berada di rumah, kita terpaksa membelanjakan duit kita sendiri untuk membeli plan-plan internet kan. Macam dekat APG pula, kadang-kadang ada sesetengah tempat tu disediakan wifi untuk pelajar-pelajar guna. Tapi kadang-kala apabila terlalu ramai pengguna yang ingin mengakses kepada wifi tersebut, maka pelajar-pelajar yang lain tidak dapat menggunakan akses internet yang telah disediakan. Jadi hal ini ternyata memberi kesukaran kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi perkara ini sangat sukarlah. Jadi saya berharap macam pihak-pihak berwajib dekat kampus kita, macam JPP ke, Jabatan Hadiah Pelajar ke, dapat mengambil berat ataupun memandang serius tentang perkara ini supaya anak-anak pelajar ni tidak berasa macam susah untuk hadir ke kelas untuk menggunakan internet. Jadi dengan adanya penggunaan wifi ni, kita dapat menarik minat pelajar untuk pergi ke kampus dan seterusnya, menjadikan sesuatu proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan juga berkesan. Baiklah, kita beralih kepada bahagian refleksi. Jadi daripada kolaborasi dan juga pembelajaran ini, apa yang saya secara personalnya, apa yang saya dapat, saya sedar bahawa walaupun kita dua ni berada pada kampus yang berbeza, matlamat kita sebagai guru adalah sentiasa tetap sama, iaitu untuk menyampaikan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan juga kreatif. Kalau Luqman pula macam mana?
Okay, macam saya pun setuju dengan Irfan. Terdapat banyak juga benda lain yang saya belajar daripada Irfan ni. Contohnya macam tadi ada berkaitan penggunaan quizzes kan, untuk memantau kemajuan murid secara automatik kan. Jadi kita tak payah nak buat pantau secara seorang-seorang kan. Lepas tu kolaborasi ni juga beri keyakinan kepada saya bahawa teknologi ni bukan saja sebagai alat bantu, tetapi juga merupakan ruang untuk kita mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna supaya PDP itu jadi lebih berkesan. Baiklah, itu saja. Maksudnya proses ini dapat mengajar kita tentang bagaimana untuk menjadikan sesuatu komunikasi itu lebih berkesan, cara kita untuk berkongsi ilmu dan juga kerjasama digital antara kedua-dua kampus. Jadi perkara ini sangat penting dalam meningkatkan kemahiran kita sebagai seorang bakal pendidik pada masa hadapan. Baiklah, Luqman, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang sangat hebat yang telah anda berikan. Seterusnya, saya harap kita akan boleh terus berkolaborasi pada masa yang akan datang. Bukan sahaja ketika kita berada di peringkat kampus sebagai guru pelatih, tetapi apabila kita telah menamatkan pengajian, kita dapat melaksanakan kerjasama ini sebagai pendidik yang lebih profesional. Okay, baiklah. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada saudara Irfan kerana memberi peluang untuk kita berkolaborasi pada hari ini. Dan saya yakin kolaborasi kita ni dapat menjadi asas yang penting untuk kita membentuk PDPC yang lebih kreatif dan berkesan. Terima kasih juga kepada Irfan. Baiklah, terima kasih.